Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Ahmad bin Syurani bin Muwahidi dan saya akan menjawab soalan yang saya terima, iaitu apakah maksud rajak dan khauf serta peranannya dalam kehidupan. Baiklah, maksud rajak adalah berharap kepada rahmat dan keampunan Allah, dan khauf ringkasnya bermaksud takut kepada azab dan kemurkaan Allah. Baiklah, kedua-duanya penting supaya manusia sentiasa berada dalam keadaan seimbang antara harapan dan ketakutan dalam beribadah. Dalil bagi rajak firman Allah dalam surah Az-Zumar ayat ke-53 yang bermaksud, janganlah kamu berputus asa daripada rahmat Allah, sesungguhnya Allah mengampuni segala dosa. Ayat ini menunjukkan bahawa Allah Maha Pengampun dan sentiasa membuka peluang untuk hamba-Nya bertaubat. Ini berkaitan dengan rajak kerana ia mengajar kepada kita untuk sentiasa berharap kepada rahmat Allah walaupun pernah melakukan kesalahan. Contohnya, zaman sekarang belajar kurang rasa minat untuk belajar. Mereka lebih kepada media sosial, bermain dan bersukuria. Jadi ada kalanya mereka akan terdetik dalam hati untuk mereka ni sedar. Jadi mereka tidak berputus asa, sebaliknya berubah dengan mula fokus belajar dan memperbaiki diri. Ini menunjukkan rajak, iaitu masih berharap kepada rahmat Allah dan peluang untuk berubah menjadi lebih baik. Seterusnya pula adalah khauf. Firman Allah dalam surah Al-Imran ayat ke-175 yang bermaksud, maka janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Yang bermaksud, ayat ini menunjukkan bahawa umat Islam perlu takut kepada Allah sahaja, bukan kepada manusia. Ini menunjukkan konsep khauf, iaitu takut kepada Allah akan membuat seorang itu menjauhi larangan Allah. Kita boleh ambil contoh mudah berkaitan khauf ni yang kita semua pernah merasai, iaitu seorang pelajar tidak meniru dalam peperiksaan kerana takut akan dosa dan balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kesimpulannya, rajak dan khauf perlu seimbang dalam kehidupan agar kita sentiasa berusaha melakukan kebaikan dan menjauhi berdosa serta tidak berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.